setengah orang ni dia mikir kalau jual murah, margin kecil, tak berapa untung. Kena kejar ke kuantiti. Gini, kita style bisnes ni kita kena buat ikut Thailand petani. Walaupun murah kita jual banyak. Walaupun utus 10 sen kena 1,000 orang, 1,000 ya sehari. Nak cari mana? Ya, adakah ia tak memberi kesan maksudnya kena cover kos banyak, tak letih ke? Tidak. Walaupun orang kata untung kecil, kalau dengan kuantiti masuk 10,000 orang sehari, itu margin kita tinggi. Sama je konsep mu jual mahal. Tapi orang masuk sikit. Ni mu jual murah orang masuk ramai. Mana nak? So antara orang kata penarik. Hak ada di warung stesen ni sebab nasi khabu ni ramai orang jual. Jadi gapo antara selain pada lemak bakar, ayam bakar, daging bakar, gapo punca hak boleh orang ramai sini konsisten ramai?